Di kalangan mereka sebahagian ada yang hanya dapat merasa daging setahun sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini kami alhamdulillah selesai melaksanakan sembelihan korban untuk hari raya pertama bersama dengan Yayasan Amal Malaysia Pulau Pinang dan Yayasan Amal Malaysia Kedah. Okey, alhamdulillah hari ini kita boleh tengok mereka sudah mula melapah. Ini lokasi kedua kami pada hari raya yang pertama. Okey, dah selesai untuk hari ini, sepanjang hari ini kambing dan lembu yang disembelih di sini, dan mereka dah mula melapah semua untuk segera diagihkan, dan ramai dah menunggu di luar untuk diagihkan. Lebih kurang dalam, kalau seekor lembu ni boleh dapat dalam 30 ke 40 bungkusan pack. Okey, wakil-wakil kampung akan datang ambil di sini. Kita ni berada dalam kurungan ni. Dengar suara, semua boleh dengar suara orang menjerit sebab dia orang nak rempuh, nak cuba nak masuk ke dalam, nak dapat daging. Masya-Allah, mereka sangat-sangat memerlukan. Sampai tahap di kalangan mereka sebahagian ada yang hanya dapat merasa daging setahun sekali. Sebab tu kami Yayasan Amal Malaysia, kita buat misi kurban, bukan sekadar kurban, tapi ini juga misi kemanusiaan. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua para peserta yang berdaftar dengan Yayasan Amal Malaysia sudi buat kurban dengan kami. Untuk kami di sini saya laporkan daripada Yobe di Nigeria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.